Kalau kita tak puas hati dengan suatu hal, kita jangan diam saja. Kita selidik, kita tanya, kita cari jawabnya. Selagi ada semangat itu dalam diri kita, kita akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan, saya Noya Ulfa binti Heman dari Sekolah Kebangsaan Kayan ABA 1026. Saya merupakan seorang pengawal pusat sumber sekolah. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan para pendengar semua. Resensi sebuah buku hebat hasil karya sastrawan negara yang bertajuk Mengejar Tetamu di Waktu Senja. Buku aspirasi remaja ini diterbitkan oleh PTS Pop pada tahun 2011 serta mengandungi 75 muka surat. Buku ini tulis oleh Dato' A. Samad Said atas jasa dan khidmat bakti beliau dalam bidang kesusataraan Melayu Malaysia. Beliau dianugerahkan pelbagai hadiah dan penghargaan seperti Anugerah Pejuang Sastera dan Anugerah Sastera Negara. Kisah yang berlatar belakangkan era 80-an dan awal 90-an ini mengangkat watak Abu, Yahya, Majid, Isa dan Rukiah sebagai peneruju utama 5 sahabat yang selalu merancang aktiviti cuti sekolah bersama. Namun tahun ini mereka mahu mencoba sesuatu yang baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka akan ke tempat orang untuk menimba pengalaman. Tahun ini mereka merancang untuk bercuti di tempat sendiri sambil belajar membuat rumah. Setelah menimbangkan beberapa pilihan, akhirnya cadangannya dikemukakan oleh Rukiah itu dipersetujui oleh semua. Setelah cuti sekolah tiba, 5 sahabat itu memulakan misi mereka untuk belajar membuat rumah. Namun, sesuatu yang tidak dijangkakan telah berlaku. Kewujudan pondok buruh di lurah itu menarik perhatian mereka serta kehadiran tetamu yang tidak dikenali di pondok buruh itu mengundang curiga. Manakala misteri kehilangan papan tanda seperti ada kaitannya membuatkan mereka ingin terus menyiasat. Karya ini berjaya menggambarkan latar cerita dengan jelas seolah-olah membaca dapat berada di situ. Itulah kelebihan membaca buku. Ia dapat membawa kita mengembara tanpa bergerak. Karya ini mengejar kita erti persahabatan. Kita orang perlulah saling menyokong dan menjaga antara satu sama lain. Seperti 5 sahabat ini. Sikap saling menghormati yang diamalkan oleh Abu, Majid, Yahya, Isa dan Rukiah perlulah dicontohi bagi merekatkan ikatan persahabatan. Pada masa kini, sikap prihatin dan ikatan persahabatan sejati semakin sukar diperolehi. Kata orang, kawan ketawa senang dicari, kawan menangis sukar didapati. Selain itu, semangat perpaduan juga diangkat dalam karya ini. 5 sahabat ini mengamalkan semangat muafakat membawa berkat. Mereka akan berbincang bersama-sama sebelum mengambil sebarang keputusan. Manakala tetapan akan dibuat setelah semua berpuas hati. Berbeza dengan sikap kita hari ini, kebanyakannya suka senang sendiri, tidak mahu menerima pendapat orang lain. Oleh itu, menyeru kepada rakan-rakan semua, dengarilah pendapat rakan-rakan kita. Dengan itu, kita akan memperolehi lebih banyak idea bernas. Di samping itu, kita pun juga perlu sentiasa mengutamakan keselamatan dan setiap tindakan. Pastilah merancang yang tidak akan membahayakan serta bertindaklah sewajarnya. Mintalah bantuan orang dewasa atau pihak berkuasa jika kita tidak dapat menyayanginya. Karya ini juga menenggahkan watak tetamu yang mencurigakan sebagai watak antagonis yang berniat jahat dan menjadikan warga tua sebagai mangsa.
Justru kita perlu sentiasa berhati-hati, janganlah mudah terpedaya siasat terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang mungkin akan mencuriga kita. Di penghujung bicara ini, saya mengajak para pendengar membaca buku Mengejar Tetamu di Waktu Senja kerana buku ini sangat menarik dan sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan remaja. Rakan-rakan di luar sana boleh membaca buku di perpustakaan atau boleh dibeli secara atas talian. Assalamualaikum.